1. Jangan sesekali tunjuk semua simpanan kita pada anak-anak atau orang lain. Zaman sekarang, baik berhati-hati, duit tu bukan segalanya, tapi bila tak ada, kita boleh susah. 2. Jangan bergaduh dengan pasangan. Umur dah senja ni, biarlah rumah tenang, bukan jadi gelanggang. 3. Kalau hidup seorang, fikir betul-betul sebelum nak kahwin lagi. Tak semua perkahwinan buat bahagia, kadang-kadang tambah serabut. 4. Sayang cucu boleh, tapi jangan berlebih sampai poket sendiri kering. Biarlah anak-anak mereka yang tanggung. 5. Cuba berdikari selagi mampu. Jangan terlalu bergantung pada orang. Biar perlahan, asalkan sendiri. 6. Kalau ziarah rumah anak, jangan lama-lama. 3 hari cukup, nanti rindu lagi pun ada alasan nak datang balik. 7. Jangan jual rumah sendiri nak duduk dengan anak. Rumah tu maruah dan kebebasan kita. 8. Jangan harap tinggi-tinggi pada anak bila mereka dah kahwin. Mereka ada tanggungjawab sendiri sekarang. 9. Jangan biar risau curi tidur kita. Tenangkan hati, banyakkan zikir. 10. Jangan sibuk kawal hidup anak-anak. Doakan saja yang baik. Doa ibu ayah lebih mustajab dari nasihat yang panjang. 11. Badan dah tua, jangan paksa diri. Rehat, berjalan, tengok alam. Itu pun ibadah bila hati tenang. 12. Jangan kedekut dengan diri sendiri. Belanja sikit untuk kesihatan, untuk gembirakan hati. 13. Ingat, kesihatan tu harta paling berharga. Bila jatuh sakit, semua benda jadi tak bermakna. 14. Hidup biar seimbang, jaga makan, jaga rehat, dan paling penting, jaga ibadah. Buat dengan ikhlas dan ilmu, bukan ikut-ikutan. 15. Banyakkan sedekah, itu bekalan kita di akhirat. Jangan tunggu kaya baru nak memberi. Allah tengok hati, bukan jumlahnya. Umur 60 bukan tanda akhir, tapi masa bersedia untuk balik pada Allah dengan hati tenang.